Okay guys, hari ni kita di Fancy Charger 9 kita ada sebuah AGH 40 baru lagi keluar. So kita nak tengok kat sini. Ini adalah orang kata dia punya Android yang original punya, dah memang dah ada sistem. Okay, tetapi sistem Android tak ada lagi lah. Dia kata nak tengok YouTube, FM apa semua tu belum ada lagi. Sebab apa? Dia kalau kata yang original punya, so far dia ada sampai 95 FM saja. Okay, dan untuk YouTube nak tengok Android Player, CarPlay, Android Auto semua tak ada. Jadi kita punya technician dah siap pasang interface dekat AGH 40 ni lah. Okay, so ini dia punya kod lah, bawah, atas. So dia akan terus masuk kepada sistem Android punya, nampak? So dekat sini korang boleh nampak FM semua dah ada banyak, nampak? Sampai 108 FM punya, nampak? Lepas tu dia terus pergi ke 87 punya ni lah FM. Okay, so sistem kat sini semua adalah Netflix, Waze, YouTube, Play Store. Sistem dia akan jadi ada balik CarPlay, Android Auto semua ada, nampak? Ni Android Auto, ini CarPlay. Okay, so dah tak perlu risau untuk kereta-kereta baru, Velfire, Alphard, Lexus, Harrier, Land Cruiser, semua mostly akan ada masalah berkaitan dengan macam ni lah. Jadi perlu tambah interface saja. Okay, so geng-geng yang kereta baru yang nak pasang interface boleh hadir di Fancy Charger 9 kita akan bagi harga special dan juga promosi yang terbaik. Tapi korang jangan lupa follow, like, share untuk konten yang seterusnya. Okay, ngam, see you.